Halo, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk membayar membership bulanan ke tahunan ke kepada rakan anda melalui credit wallet di dalam akaun Safe Club anda. Dan yang pertama sekali, pastikan anda dah ada duit di dalam credit wallet lah. Cara untuk masuk duit di dalam credit wallet, anda boleh set untuk transfer semua commission masuk di dalam credit wallet, ataupun anda boleh top up ataupun fund daripada luar lah, daripada account bank anda ke, daripada credit or debit card lah, ya. So yang favorite yang biasa dilakukan orang adalah menggunakan duit commission lah masuk di dalam credit wallet, ya. Okey, ini cara saya akan tunjukkan bagaimana nak bayar membership rakan anda, ya. Pertama sekali kita pergi 3 garis atas kanan menu, terus kita pergi di bahagian My Earning, klik bahagian credit wallet. Di sini saya dah masukkan $20 lah di dalam credit wallet, dah ada duit dalam. Dan untuk maklumat tambahan, kita boleh transfer balik, ya, daripada credit wallet masuk di dalam commission untuk kita withdraw, sama ada melalui iPayout ataupun BitPay lah, ya. Dan di button bawah ni kita boleh fund credit wallet, kita boleh tambah lagi lah, top up lah, ya. Sama ada yang saya cakap tadi melalui cryptocurrency, ataupun melalui credit card atau debit card, ataupun melalui commission kita, ya. Okey, ini terus saya nak tunjuk bayar kepada membership kepada rakan, ya. So di bahagian bawah ni ada maklumat select user. Di bahagian sini dia minta kita masukkan sama ada ID, setiap orang yang daftar Safe Club dia ada ID, ya, UID, ya, ataupun username. So di sini saya pilih petak yang di bawah lah untuk isi username. Pastikan isi username yang betul lah, ya, jangan silap, ejaan dia mesti betul. Ini contoh saya buat untuk salah seorang rakan. Dan terus turun di bawah ni dia ada dua, choose credit type, pay for membership ataupun transfer credit. Kita pun boleh transfer credit di dalam credit wallet kita kepada orang lain juga, ya. Di sini saya pilih untuk nak bayar terus lah untuk membership bulanan dia untuk bulan Jun lah. Ini bulan Jun. So klik continue. Di sini dia tanya monthly membership ke yearly membership. Sebab kita dah prepare baki, dan dia buat keputusan untuk bayar bulanan dulu. Kita pilih yang bulanan, klik continue. So di sini dia ada confirmation, dia ada nama, last name, betul tak? Kita kena check, double check. Okey, betul. And then kita issue credit lah. Klik issue credit. Dia tanya, adakah anda pasti anda nak issue credit kepada account ini? Kita klik OK. So dah credit dah successfully issued lah. So kita klik continue lah. So dah selesai. Dan rakan yang dah dibayar tadi boleh check di bahagian membership beliau lah, ya. Itu saja, sekian. Terima kasih.